Simpan dahulu baru belanja. Bina disiplin kewangan. Ramai orang tahu pentingnya menyimpan, tetapi tidak ramai yang mampu kekalkan tabiat itu setiap bulan. Masalah utama bukan gaji kecil, tapi cara guna duit. Bila gaji masuk, kita bayar bil, hutang, makan di kedai. Akhirnya baki untuk simpanan langsung tiada. Ramai yang menunggu lebihan baru ingin mula menyimpan, sedangkan lebihan itu jarang ada. Ubah cara, asingkan dulu 10% apabila terima gaji dan tukarkan kepada emas di dalam akaun emas Get Public Gold. Bila duit sudah pernah menjadi emas, nafsu berbelanja pun terkunci. Kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, jangan tunggu duit lebih baru ingin menyimpan. Simpan dahulu baru berbelanja. Itu adalah rahsia disiplin kewangan yang sebenar. Mulakan tabiat simpan emas serendah RM100 dan ke atas melalui akaun Get Public Gold. Sikit-sikit kumpul, lama-lama jadi harta yang sebenar. Mulakan tabungan, hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.